Semua apa ni dah baca surah ni malam tadi? Setiap malam hafal? Dia kadang-kadang kita dah hafal, tapi bila kita baca seorang-seorang, dia lari dia sampai ke ayat mana pula aku ni masuk. Tapi tak apa, kita baca juga kan, baca, tengok ataupun kita sambil dengar dan kita boleh ikut kan. Okay. Baik, kita ulang kaji sedikit lah ayat yang pertama kan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa makna tabarak? Tabarak keberkatan, berkat kan. Siapa yang memberi berkat? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak makhluk lain yang boleh beri berkat? Kalau tak ada orang balik Mekah ke kan? Nak pergi ambil berkat, peluk dia, cium dia tak ada, dapat bau je lah, bau minyak atar je kan. Berkat sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang beri Kerana itu Allah sebut ke awal lagi tabarak, dialah yang memberi berkat. Alladzi biyadihil mulk, alladzi yang biyadihi di tangannya al-mulk, kerajaan. Semua kerajaan dekat dunia ni, Saudi ke, Malaysia ke, Brunei ke, apa kerajaan yang besar-besar? Malaysia besar lah. Lagi besar. Russia. Kan dia ada raja, ada yang presiden macam tu lah. Kalau kita sekarang ni kuasa besar ialah US dan China lah kan. Okey. Tapi mereka tu mempunyai kuasa tu, siapa yang beri? Allah yang beri. Allah yang beri, mereka memegang tampuk pemerintahan. Kalau Allah nak tarik, bila-bila Allah boleh tarik. Allah nak mention dekat sini bahawa dia yang berkuasa. Biyadihi maknanya Allah sebut tangan, tapi Allah tak ada tangan. Kuasa lah maksudnya kat situ. Dengan kuasa Allah, Allah boleh beri kuasa tu dan Allah boleh tarik kuasa tu. Wahwa dan dia ala ke atas kulli sesuatu, syai'in sesuatu. Kulli tiap-tiap, syai'in sesuatu. Qadir, Maha Kuasa. Jadi Allah berkuasa, dia berkuasa di atas semua kuasa kerajaan-kerajaan tadi. Jadi Allah nak sebutkan kat situ bahawa dialah yang paling berkuasa. Okey, kita laju sebab ni kita nak masuk ayat kelima ni Okey. Kalau dia nak tambah, boleh tambah. Ayat kedua, cuba baca ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey, kat sini Allah nak tengok Alladzi yang khalaqal mencipta Alladzi khalaqal mauta, mencipta kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji. Jadi Allah jadikan kita ni, Allah jadikan kematian dan kehidupan adalah ujian. Maksud kematian dulu, kenapa Allah sebut kematian dulu baru kehidupan? Mati dulu. Mati dulu ke? Tiada dulu kan? Tiada, lepas tu ada, lepas tu tiada kan? Tiada, tapi tiada yang kita anggapan manusia masuk dalam barzakh. Tapi sebenarnya kita akan, barzakh tu adalah permulaan alam akhirat. Betul kan? Kita menunggu semua makhluk kat dunia ni dah mati, nanti kiamat kita semua akan dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan. Percaya tak? Percaya. Liyabluwakum, untuk menguji kita. Setiap orang, saya,
Allah uji hari ni saya sakit kan. Betul. Allah uji ni kan. Bila sakit ni rasa macam dekat mati kan. Kan, hampir dengan mati. Tapi kita boleh usaha lah makan ubat dan sebagainya. Ayyukum. Siapa di antara kamu? Antara kita ni siapakah yang berjaya? Ahsanu, yang lebih baik amalannya. Jadi sebenarnya Allah kata, aku ciptakan kamu mati dan hidup. Aku ciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Tujuannya adalah untuk menguji kamu. Yang mana satu? Mana orang yang paling baik amalannya? Mana orang yang paling baik amalannya? Kita rasa kita punya amalan dah baik ke belum? Belum. Okey. Kalau kita nak tahu amalan kita tu, kita nak amalan kita diterima, dia ada 2 syarat. Pertama, ikhlas. Pertama kita kena ikhlas. Yang kedua, mengikut syariat. Mengikut sunnah Nabi. Mengikut syariat tu maknanya yang Nabi suruh lah. Kalau kita buat baik tapi tak ada dalam syariat Nabi. Apa contohnya? Siapa boleh bagi contoh? Yang Nabi tak buat tapi kita buat. Kan Nabi bagi buat kan? Nabi buat kita buat, alhamdulillah. Okey, saya susah nak datangkan contoh kepada saya tintang sikit ni. Tak apa, maknanya fahamnya dekat situ. Kalau dia tidak mengikut syariat, syariat ni hukum Islam. Halal, haram, harus, makruh, semua tu syariat lah. Kalau kita buat yang haram, kita rasa benda tu betul, walaupun nampak macam kita buat benda yang haram ataupun yang makruh, maknanya tidak diterima walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas. Okey. Jadi kalau datang contoh, kita boleh bagi contoh. Baik. Syarat-syarat tadi Allah kata, kalau kamu nak suruh amalan kamu diterima oleh aku, mesti ada 2 syarat. Baik. Okey. Ayat yang ke-3. Wahwal azizul ghafur, dan dialah bersifat maha gagah perkasa. Wahwa, dan dia al-aziz, gagah, al-ghafur, perkasa dan maha pengampun. Al-aziz ni kalau nak ikut terjemahan yang lain, maha penyayang pun boleh sebenarnya. Aziz, mulia pun boleh. Tapi dekat ayat ni Allah bagi maksud gagah perkasa. Dan ghafur ni mengampunkan. So kita ni kadang-kadang buat benda yang ikhlas tapi salah, kan? Mungkin tak ikut syariat sebab kita tak ada ilmu, kan? Tersilap. Tapi Allah itu maha pengampun, kan? Bila kita tahu benda tu silap, kita pun cepat-cepatlah minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya elok kita datangkan contoh, kan? Ya. Okay. Seterusnya ayat 3. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Apa dia? Allazi, yang dia yang khalaqa, mencipta, sab'a, 7 samawat, langit, tibaqa, bertingkat-tingkat. Ada tak terjemahan lain? Berlapis-lapis. Ada lagi? Ada kat sini dia buat berkubah-kubah, kan? Tapi dia berlapis lah tu sebenarnya, macam kuih lapis. 7 petala. Di kuih lapis kita tengok di atas warna merah, bawah terus melekat warna putih, kan? Langit dia tidak macam itu. Ya, antara langit dan bumi ada kata 700 tahun ke 500 tahun antara kita nak pergi daripada satu langit ke satu langit. Kita tak sampai pun dekat langit bumi ke atas tu pun tak sampai. Tapi Rasulullah sampailah masa Isra Mi'raj, kan? Dia sampai ke pintu langit pertama, pintu langit kedua, pintu langit ketiga. Dia bukan macam kuih lapis, dia ada ruangan kosong. Macam kita lah kat bumi ni, antara tanah dan langit tu kosong. Lepas tu langit pertama dengan langit kedua ada ruangan lagi kosong.
Ya. Lepas tu kedua, ketiga pun macam tu. Sampailah ke 7. Mana kita tahu ada 7? Mana kita tahu ada 7 lapis? Salah dia. Nabi pergi 7. Ha? Nabi pergi sampai 7. Ayalah, cerita tu dari mana kita tahu? Kisah Nabi ha. Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Quran. Lihat lah. Kan ada orang tanya, mana tahu langit 7 lapis? Lihat, Allah sebut sab'a samawat. Kan? Sab'a samawat. Tiba kok berlapis-lapis ya. Okey, kalau orang saintis ataupun astronomi, dia adalah alat-alat dia untuk melihat kan. Dia tak nampak dengan mata kasar ya. Tapi antara langit dengan langit tu dia ada berbilion-bilion bintang kan. Berbilion-bilion bintang. Ya. Bila kita tengok tu kan, cuba kita tengok dalam YouTube ke dalam apa, supaya kita rasa kita kerdil. Ya. Saya suka tengok ada satu video tu dia tunjuk daripada Mekah kan. Mekah ni kan pusat dunia, pusat bumi. Percaya tak? Center of the world. Center bumi. Ya. Sebab tu orang tawaf tu untuk menstabilkan balik. Kita lawan jam kan? Betul. Kita lawan jam, kita nak stabilkan graviti balik. Kalau tidak semua orang terapung-apung. Terapung-apung kat atas. Jadi orang yang tawaf tu melawan jam tu dia menstabilkan balik graviti yang ada. Ya? Jadi memang di tengah-tengah bumi, daripada bawah kalau kita tengok ada satu video tu dia tunjuk. Dia daripada bawah tu dia tunjuk ke atas, nampak semua universe. Besar sangat alam ni. Jadi tidak mustahil Allah kata aku akan beri kamu syurga besar. Ada yang kata sebesar bumi dan seisinya. Bumi besar mana je? Kalau nak banding dengan planet-planet lain, cakap tu je. Kalau orang tengok dalam ni besar kepala mancis. Kan? Kepala mancis tu pun yang boleh kalau naik lagi ke atas tak nampak lagi. Bumi dan seisinya. Kalau kita dapat lagi yang besar, rasanya kita dapat tak syurga? InsyaAllah. Kena yakin. Kena yakin. Kita dah buat kan apa yang Allah suruh kan? Betul tak? Kita dah buat. Kalau kita dah buat, insyaAllah Allah akan lihat amalan yang kecil, walaupun kecil tetapi berterusan. Kita buat tiap-tiap hari ke ataupun tiap-tiap bulan, antara dalam sebulan atau sepanjang hidup kita tu, satu hari tu Allah tengok ikhlas betul orang ini hadir ataupun ikhlas betul dia bersedekah. Di situ Allah ambil dan di situlah calon-calon syurga. Ya. Kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah. So kita kena minta rahmat Allah kan? Okey, langit tu ada 7 lapis. Okey, lepas tu ma tara fi khalqir rahman. Adakah kamu lihat? Ataupun kamu tidak akan lihat. Ma tara, kamu tidak akan lihat. Fi, pada khalqi, penciptaan Ar-Rahman yang maha berkuasa, Tuhan lah kan. Min tafawuts, tidak seimbang. Ada tak kita nampak langit tidak seimbang? Ada tak? Tak ada kan? Kita nampak langit hari ni lagi cerah, matahari keluar. Kalau hujan pun, sebab ada awan, kita pun perlukan hujan sebenarnya. Ya? Langit ni dia tak ada tiang, tak ada tali. Ya? Cuba kita fikir benda yang tak ada tiang, tak ada tali, tapi tak jatuh pun menghimpak kita. Kalau dia macam kuih lapis, kita kena himpak. Betul. Nak jalan pun susah kan. Jadi Allah beri ruangan di situ. Ada pokok, ada makhluk, ada maknanya kita boleh jalani kehidupan dengan bahagia, dengan amannya. Ya. Okey. Jadi siapa yang mencipta? Allah lah yang mencipta. Ya, Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Okey. Farji'i. Ulangilah. Ulang atau kembali. Al-basar, mata, atau penglihatan. Kamu kena tengok langit selalu. Ulang-ulang tengok langit. Allah kata, ya. Hari ni tengok belum? Ya, paling saya cerita masa sesi yang pertama dulu apa?
Nabi akan bangun pagi, bangun tengah malam. Perkara pertama, dia akan melihat langit. Ya? Kita boleh ya. Kita bangun lewat pun tak apalah, tengok langit. Hal tara min futur, adakah kamu lihat ada kecacatan? Ya Allah soalan ni. Ya Allah soalan. Allah tanya kita, Allah tanya orang kafir, Allah tanya Trump, Allah tanya Netanyahu, Allah tanya semualah, Allah tanya semua. Bukannya Allah tanya kita je. Allah tanya semua manusia. Siapa yang baca, siapa yang hayati, siapa yang berfikir dengan akal, maka dia akan nampaklah. Kan? Ya, jadi ayat ni bukan untuk kita saja. Okay, ayat 4. Okay, kita nak masuk ayat 5 ni. Summa rji'al basara. Kemudian kamu ulang lagi. Ya? Dan tadi Allah suruh tengok. Ulang. Tengok berkali-kali. Ini Allah kata tengok lagi. Summa rji'al basara karratain. Tengok lagi. Tengok lagi. Tengok lagi. Ya, banyak kali. Ya? Yang kalibat. Apa? Dia akan kembali ataupun dia akan berbalik kepada kamu. Ya, al-basar, penglihatan, khasi'an, hampa. Kita carilah kecacatan. Cuba cari kecacatan langit. Ya, cuba cari kecacatannya. Allah ciptakan. Tak ada, kan? Wahwa hasir, ya. Apa? Maka ia akan jadi satu perkara yang sia-sia, kan? Okey. Habis ayat tu. Kita masuk ayat ke-5. Okey, apa yang ada di langit? Saya nak tulis pada jurnal ya. Dan sini okey kan? Okey. Oh, dah habis? Banyak dah habis Dia tenggelam. Ni. Walaqad zayyana as-sama. Cuba baca. Sama dunia bima. Ad-dunya bima sabiha wa ja'alna rujuman syaya. Dia ramai dah ni. Syaitannya banyak Syayatin. Lagi? Wa'adna lahum adab mas'in. Okey. Ini daripada bahasanya. Tengok makna word by word. Walaqad wadan. Okey. Dan tentang saya tak tulis kan? Semua tahu kan? Wadan. Mana-mana kan kata wa. Laqad. Okey. So dia ada dua. La satu, kad satu. Ya? Dia ada double takkid ni. Bahasa Arab Inggeris double takkid. La ni sesungguhnya juga. Kad ni pun sesungguhnya. So dekat situ ada dua takkid. Inna pun sesungguhnya. Itu dengan inna Allah isim. Ya, depan di isim. Kan? Inna Allah ashtara minal mu'minin. Kan? Lepas inna tu isim. Yang ini lepas laqad zayyana, kami hiaskan. Fa'il kan? Kami telah menghiasi. Zayyana. Mana? Menghiasi. Na ni kami. Ni zayyan ni hias. Siapa kami? Allah. Ya? Allah. As-sama. Langit. Langit. Apa beza sama dengan samawat?
Langit. Langit-langit banyak. So langit banyak ke? Banyaklah ada 7 ni kan? 7. Cuma sebut sab'a samawat. Awak tak sebut sab'a sama. Bilangan kalau dalam bahasa Arab sampai 10 dia kena jamakkan, pluralkan dia punya kata nama kat belakang tu. As-sama' samawat 1, 2 sampai ke 10. Kalau 11 kan? 11 dia dah sama balik. Maksudnya as-sama ni dunia lah. Ini lah. Tak, langit tu lah. Langit. As-sama itu malah dunia. Ini langit sebenarnya, langit semua langit. Tapi yang ni Allah nak tunjuk satu. Allah yang kita nampak. Yang kita nampak ni langit bawah tu. Ad-dunya. Okey betul kan Maka. Sama ad-dunya. Langit bumi kita. Langit dunia, Sama ad-dunya. Dunia lah. Okey. Belum naik langit kedua Di langit pertama je. Betul tak? Bimasabih. Cakap perhiasan. Perhiasan. Apa perhiasannya? Bi dengan masabih. Bi dengan masabih. Dekat dalam tu? Bintang. Ya. Okay, kalau cakap Melayu, cakap Melayu pula. Bahasa Arab dari segi bahasa, misbah. Ada nama misbah dia sini. Misbah ni satu, masabih ni banyak. Lampu. Misbah, masabih lah banyak kan. Jadi, langit dunia macam ada lampu kan. Di masabih, banyak lampu. Banyak lampu bercahaya. Dan ja'alna kami jadikan kami kat sini. Bahasa Arab ni dia terbalik sikit macam bahasa Inggeris. Kami jadikan ni balik kepada masabih. Balik kepada masabih. Kami jadikan lampu-lampu tadi yang macam kita nampak lampu-lampu tadi rujuman. Rejam tu membaling kan? Membaling, melempar lah. Okey, tidak sikit ayat ni melempar. Melempar siapa? Syaitan. Banyak lah ni. Wa'atadna. Dan kami sediakan dan kami sediakan lahum la bagi kembali kepada siapa mereka? Syaitan. Dalam kurungan syaitan. So kita nampak dah cerita tu kan? Aturan cerita tu. Azab as-sa'ir, azab yang Menyala. as-sa'ir. Dalam tu tulis menyala. Menyala mestinya apa? Api kan? Azab api yang menyala. Okey. Nampak ke? Nampak dah cerita dia? Tahu dah cerita dia sebenarnya. Selalu baca? Kan? Okey. Kita tengok ayat yang sampai sini dulu, masabih dulu ya. Perkataan masabih adalah perkataan jamak tadi. Saya kata plural bagi misbah. Kalau nak ikut perkataan asal dia sobaha. Sobaha subuh. Kan? Sobaha. Ya. Sobaha. Asal perkataan dia. Lepas tu dia jadi misbah. Kerana apa? Kerana waktu subuh ada cahaya kan? Subuh ada cahaya keluar daripada matahari kan? Jadi daripada situ diambil perkataan misbah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan lampu di kat sini adalah bintang-bintang. Bintang-bintang yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Tak perlu pakai teleskop. Kan? Kita nampak malam-malam kalau awan tak ada, nampak kan? Bintang.
Kelas saya ada buat slide semuanya, ada gambar bintang bergerak-gerak. Kita tak boleh nak tayang. Bila tengok tu, hilang sikit mengantuk kan. Dia bergerak lagi saya punya slide ni kan. Tapi kadang-kadang ada orang kata, oh susah tak nampak tulisan. Nampak bintang juga. Tak apalah, nak elakkan mengantuk. Saya kata tulisan tu nampak juga, tapi dia sikit lah kan, ganggu sikit lah. Gambar lah kan, gambar kita boleh cuba tengok kalau balik nanti Google ke apa ke, tengok bintang-bintang dan bintang pun kita tahu ada banyak nama kan. Apa antara nama bintang yang kita tahu? Dulu belajar geografi kan. Siapa ada Mushtari, matahari tu bintang kan. Lagi Zuhal, Pluto. Ada berapa? 11 kalau ikut asal ni kan. Tapi bila kita tengok cerita Nabi Yusuf, dia mimpi ada 12 bintang sujud pada dia. Tapi yang dikatakan bintang tu adik-beradik dia kan. Tapi rupanya memang ada kajian sains kata ada satu lagi bintang yang dijumpai kemudian. Saintis kata tak apa, kita tinggalkan yang tu. Kita nak tengok apakah sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita ya. Jadi bintang ni kita boleh lihat dengan mata. Kalau kita nampak malam-malam tu, kalau nak lebih jelas dengan teleskop lah kan. Dia ada Bima Sakti kan. Bima Sakti, Cakrawala. Dia ada berbilion-bilion kan. Sebenarnya berbilion-bilion. Itu yang kita nampak tu itu kita boleh nampak. Kita tengok dengan teleskop tu lagi lah kan. Okey, laqad tadi, kenapa ada lam, kenapa ada qad? 2 kali Allah tekankan dekat situ kan. Dekat sini ya, Allah nak menegaskan betul-betul menegaskan betul-betul aku menghias langit. Sudah menghias langit tadi dengan bintang-bintang. Tujuannya apa? Rujuman syaitan ya. Allah nak ingatkan kita, dia yang mencipta alam ini dalam keadaan gelap ya. Lepas tu dijadikan pula ada bintang-bintang perhiasan ya. Okey. Dekat sini Allah mengubah kata nama diri dia kepada na kan. Kami kan. Ini untuk menekankan yang Allah yang mencipta alam ini dengan segala keindahannya ya. Ada orientalis menggunakan berbahan perkataan ini ya. Orientalis ni orang barat yang mencari kesilapan ayat Quran. Dia belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab, dia ada yang bangsa Arab pun. Tapi dia nak mencari, dia nampak Quran tu hebat, tapi dia nak cari supaya orang nampak Quran tu salah. Masa saya belajar kat Morocco ada seorang daripada Amerika, dah tua dah. Kami ambil bahasa Arab, sastra Arab, suami saya ambil linguistik. So dia ambil sastra Arab, kami ada belajar mantik. Mantik ni psikologi Psikologi tu kan, nak menjawab orang punya soalan tu kan, cara nak membahas orang tu. Ada seorang lelaki tu, US tua dah. Dia datang Morocco, duduk, ambil bahasa Arab dan belajar tentang. Maknanya dia orang ni, dia sungguh-sungguh. Dia bolehlah bercakap Arab. So kalau kita pun nak mahir, boleh datang. Boleh pergi Morocco, boleh pergi Mesir, boleh belajar online bahasa Arab. Bila kita boleh bahasa Arab, kita dah faham lain sikit lah daripada Al-Quran. Masa kita baca tu, kita hayati lebih. Okey. Ayat seterusnya, di panjang berayan dekat sini. Waja'alna rujuman lisyayatin. Okey, kenapa Allah sebut aku menjadikan rejaman kepada syaitan? Bintang-bintang, apa tadi? Masabih tadi kan? Kenapa Allah merejam syaitan? Yang Allah nak bagi tahu kat kita ni, syaitan ni kerja dia
mencari rahsia-rahsia Tuhan. Dia halus, kan? Dia jin. Syaitan ni dari kalangan jin. Jin ni makhluk halus. Halus ni maknanya dia boleh terbang, boleh mana-mana pergilah, kan? Dalam keadaan yang cepat dan laju, kan? Kita ni makhluk kasar. Kan? Kita spesies lain, kita kena ada ruang dan masa untuk nak ni. Mereka ni dia makhluk halus. Tetapi mereka juga kena beriman, ya. Kena ikut arahan Allah. Yang syaitan ni yang tak ikut lah, ya, yang tak ikut arahan Allah. Jadi dia ni kerjanya pergi naik ke langit. Naik ke langit, dia nak mencari rahsia-rahsia Allah. Ya. Dia tak lepas lagi langit pertama, kan? Allah Alam. Tapi bila dia sampai atas, Allah suruh malaikat lontarkan dengan bintang-bintang. Ya. Tapi itulah, dilontar dengan bintang itu sendiri, dan bintang itu dalam bentuk bola api. Ya. Dan ada yang kata bintang yang dah mati kan, tahi bintang tahi bintang, dia lontar kepada syaitan yang cuba mencari rahsia. Apa dia nak buat sebenarnya dengan rahsia-rahsia tu? Adalah dia kena kerja dengan orang-orang yang macam orang yang kadang-kadang dia berkawan dengan syaitan tu. Lepas tu dia buat kerja-kerja perbomohan. Lepas tu dia meramal. Orang pun tengok, macam betul lah pula dia cakap. Sebenarnya persen dia tu 1 atau 2% je kan. Tak kena 100% pun. Tetapi dia dapat tahu rahsia tu yang kita tak tahu lagi. Perasan tak kadang-kadang ada cerita-cerita lah, macam cerita Ramli tu kan. Jumpa belalang dia kata, okey, Tok dah tahu kamu sakit apa, tak payah cerita. Sebenarnya dia dah ada bisikan daripada orang suruhan dia, syaitan lah. Ya. Okey, sebenarnya orang ni yang curi. Saya tahu siapa yang curi. Nak tahu ke siapa? Bila dia bagi tahu, mungkin salah, tak 100% betul. Bila dia tahu siapa yang mencuri, siapa yang buat santau dia lah, apalah, dah jadi pergaduhan dah dalam masyarakat. Kan? Kadang-kadang benda tak betul. Kan kes yang siapa yang kena dera tu, striker tu, Farhan kan, dia tuduh mencuri laptop. Dia terus mencuri laptop. Macam mana orang tahu dia yang curi? Tok bomoh bapak kepada budak yang kena curi tu ke, atau antara kawan-kawan dia tu pergi jumpa bomoh. Bomoh cakap Farhan tu curi. Benarnya tak. Kan salah sampai mati. Lepas tu dia nak bertaubat ke, nak minta ampun ke, macam mana? Wallahu a'lam. Macam mana lah nanti akan datang. Kan besarlah jadi isunya. Sampai kes bunuh dan sebagainya. Jadi kalau orang itu berkawan dengan jin, ramalan-ramalan, kita dalam Islam tak boleh meramal-ramalnya. Kan? Meramal-ramal apa ni? Kita pergi dekat mana? Tukang telik lah. Nak tengok jari. Oh, dia kahwin dengan anak raja. Apalah yang positif kan? Ni kau umur 35 mati. Dia katakan dah susah hati kawan tu. Janganlah pergi. Sebab benda tu tak betul. Kan? Dia mungkin tahu sikit-sikit je. Ada yang sikit-sikit tu ya macam betul. Orang tu jadi macam dia percaya. Telik nasib ni banyak orang Arab. Melayu ada ke? Cina tu. Cina. Orang Arab ramai. Mesir banyak telik nasib. Dia guna sihir dan sebagainya kan. Sihir tu syaitan lah. Sihir syaitan. Santau, apa lagi, menghantar-hantar tu kan, itu semua ada kerja syaitan. Jadi kita tak nak benda tu Jadi syaitan ni dia naik ke atas, dia cuba nak mencari rahsia-rahsia tadi. Jadi Allah minta malaikat, Allah arahkan malaikat, lemparkan dengan bintang-bintang di masa dia. Okey. Okey, ada tambahan sikit kat sini. Apa yang apa yang jin tu cuba nak dengar?
dia nak tahu berita tentang kebaikan yang akan diberi kepada seseorang. Maka malaikat akan bercakap antara satu sama lain. Apabila syaitan mendengar, malaikat mungkin akan memberikan anugerah-anugerah kepada Allah dah arahkan kan, beri anugerah kepada manusia tertentu. Malaikat berbicara sesama mereka. Jadi syaitan cuba nak mendengar, ya. Kemudian dia nak menghasut orang itu supaya orang itu tidak mendapat kebaikan. Bukannya dia baik syaitan ni. Dia dengar orang tu nanti akan dapat kebaikan, dapat pahala. Oh, aku nak pengaruh dia lah, supaya dia tak dapat kebaikan. Itulah sebabnya Allah suruh malaikat rejam mereka. Okey. Baik, kita pun jangan jangan gunalah menilik nasib ni. InsyaAllah orang Melayu sekarang dah faham kan, tak ada kan. Tapi kadang-kadang mereka buat ramalan bintang ramalan bintang. Lahir bulan ni, lahir bulan ni, lahir bulan ni kan. Ada kan? Zodiak kan. Ikut zodiak. Itulah. Itu pun boleh tak? Tak boleh lah. Dia kalau yang positif je mungkin dia positif, sekali negatif. Dah dia susah hati kan? Okey, antara lain apakah guna bintang tadi? Antara lain, pertama untuk merejam syaitan, kedua menghias langit lah. Kan? Menghias langit. Langit tu kalau tak ada bintang, gelap. Kalau kita di padang pasir, di padang pasir, kalau tak ada awan, memang banyak bintang. Kita ni sebab dekat laut, dekat ada gunung, ada ni kan, jarang nampak bintang kan. Okey, apa lagi kegunaan bintang? Kalau di padang pasir, di laut, panduan orang yang musafir kan, tunjuk jalan kan. Itu pun ada ilmu juga tu, nak tahu ke mana kan. Macam Rasulullah nak berhijrah ke Madinah, dia ambil seorang yang bukan Islam yang untuk menunjuk arah ke mana, arah Madinah kan. Jadi bolehlah Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar dalam keadaan yang tenang. Rasulullah tak ada ilmu tu, tapi dia kena cari orang yang ada ilmu. Ya. Di laut kan, di laut ke mana, utara, arah selatan ke utara. Jadi bintang itu ada tujuannya Allah cipta ya. Tapi dengan ilmu lah kita baru tahu kegunaan bintang tu. Okey. Kita dalam masa ni mengkaji bintang ni horoskop kan. Horoskop. Okey, wa'atadna lahum azabas sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka azab api yang menyala-nyala ya. Azab yang disediakan kepada syaitan. Tapi kalau manusia berperangai seperti syaitan, sama lah. Apa sebut syaitan tadi kan? Tapi kalau manusia berperangai seperti syaitan, maka samalah azabnya. Okey, syaitan sebenarnya adalah satu, dia memang jin, tapi dia juga adalah sifat manusia yang bersifat kesyaitanan. Dalam surah An-Nas kan, Falaq An-Nas, waswasil khannas kan, minal jinnati wan nas. Surah An-Nas, surah An-Nas. Dia kerjanya syaitan ni mengwas-waskan hati orang tak payah buat baik lah, dia ajak buat jahat bila orang tu rasa nak buat baik, alah tak payahlah, dia bisik kan. Bukannya kerja syaitan yang tak nampak tu je, rupanya manusia pun ada. Orang ada jin wan nas, manusia pun ada. Dia tu dalam badan dia tu dah dipengaruhi oleh syaitan tu, jadi dia jadi tentera syaitan pula. Bila orang nak buat baik, alah tak payahlah kan, tak payahlah, kau dah pandai lah, tak payahlah pergi kelas tu. Kalau ustazah tu kan apa pun kan, kalau kata nak pergi kelas tak bagi, ataupun apa, tak sedekah ke, alah tak payah, dia tu kaya dah. Aku nampak dia buang-buang aja beras, tak payahlah bagi.
Kan? Ataupun pada cara lain kalau nak bagi dia bagi kat orang lain ke apa sebagainya kan. Jadi manusia ni lagi bahaya. Ya? Sebab kita nampak dia baik dengan kita kan. Dia juga nak pengaruh kita. Sebab Allah kata was-was ni daripada jin dan syaitan. Daripada jin dan manusia. Jinnati wan nas. Syaitan tu dari kalangan jin lah. Manusia ni manusia yang macam kita. Berdaging, bersembunyi. Kan? Jadi kita jangan jadi tentera syaitan. Ya? Dia dalam darah. Ya, dia halus kan. Syaitan tu lagi satu, dia halus. Sebab tu dia boleh masuk ke mana ada ruang udara. Kita isap sedut udara kan. Dia masuk dalam badan kita, dia boleh mempengaruhi kita ya. Sampai kan ada yang digunakan jasad dia tu kan untuk syaitan kan. Alhamdulillah ya. Jadi manusia ke memang syaitan betul ke, Allah sediakan azab yang pedih. Ya. Sediakan azab yang pedih. Okey. Sambung je lah ya. Sebab ini kan ayat yang ke-6 ni. Walilladzi la kafaru bi rabbihim azabun jahannam. Azabun jahannam. Apa makna wa? Dan lilladzi bagi orang-orang yang ya. Allazina. Ini tadi apa? Bagi kan? Dan bagi orang-orang yang ya kafaru kafir birabbihim dengan Rabbi Tuhan mereka azab kan jahannam wa dan biksa apa seburuk-buruk al-masir tempat kembali ataupun tempat tinggal nanti ya. Perkataan kafaro kufur kafaru kat sini maknanya orang yang ingkar ya. Kafir ni orang yang ingkar, dia menolak. Dia berbeza dengan fasik. Fasik orang tu dia kata beriman tapi dia buat salah, dia buat dosa. Kafir ni dia memang tolak. Apa dah ajak dia masuk Islam, apa dah ajak dia buat benda baik tapi dia tolak ya. Jadi dia kafaro Sebab orang kafir ni dia sebenarnya dalam hati mereka dia mengaku ada Tuhan kan, tetapi dia menolak. Kalau orang yang convert tu dia yalah dia mula lahir mungkin bukan Islam lah kan, lahir mungkin bukan Islam. Lepas tu dia hati dia lembut, hati dia berjinak-jinak dengan Islam, dia teringin nak Islam, dia mu'allaf, hati dia dijinakkan. Itu sebab dia panggil mu'allaf, Diberi hidayah. dijinakkan dengan Islam ya. Apa hidayah ni sebenarnya kerja siapa? Kerja Allah. Tapi kita relax juga, tak payah buat apa-apa kan. Allah punya kerja, tak payahlah kita buat kerja kan. Siapa kita nak buat?
Cari hidayah. Cari hidayah. Macam mana cari Dapatkan hidayah? hidayah. Bagi hidayah kat mereka. Ya. Dapatkan hidayah. Dapatkan hidayah. Kita lah. Ya. Kita nak dapat hidayah dah Islam dah insyaAllah. Cuma kita nak mantapkan lagi kan. Sebab hidayah ni kita kena mantapkan. Kita kena macam ni lah, kena kelas, baca buku, tengok YouTube kan. Berbincang dengan kawan, buat buat usrah dan sebagainya, supaya kita bertambah ilmu dan bertambah mantap lah hidayah kita. Ya, kalau kita duk biar lahir Islam tapi akhirnya ada yang murtad kan. Ada yang murtad. Sebab dia tak faham apa itu Islam. Kenapa dia Islam? Tapi kalau orang bukan Islam, yang masuk Islam tu, dia convert. Yang revert dia sekarang ni, dia convert kan. Revert ni macam kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Sebab manusia ni lahir semuanya Islam sebenarnya. Kecuali mak ayah dia Meyahudikannya, menasranikannya, Yahudi, Nasrani, ibu kata memajusikannya. Ada 3. Kalau mak ayah dia orang Kristian, anak dia dikristiankan lah, dibaptiskan dan sebagainya kan. Kalau mak dia orang Jus, diyahudikan lah. Kalau orang Majusi, dimajusikan lah. Majusi ni macam dah tak ada kan. Tapi dulu ada sebut hadis tu 3 Majusi ni yang menyembah api. Dia menyembah api. Kalau kita tengok Hindu, dia sembah api kan. Gambar patung pun ya kan. Banyak yang dia sembahnya. Banyak yang dia sembahnya. Jadi sebenarnya banyak kerja kita, bukan kita relax. Kita tak boleh relax. Kita sebagai contoh kepada masyarakat, kita kena ajak orang-orang lain menambah ilmu, memantapkan ilmu. Kalau yang kata ada jiran bukan Islam, tunjukkan contoh yang baik. Sampaikan. Kena sampaikan. Bila melalui sampaikan tu, nanti Allah akan beri lorong untuk mendapat hidayah. Kadang-kadang kita tak buat kerja pun, Allah memang sampaikan juga. Ada dua beradik dia dekat US, tapi dekat macam pedalaman sangat. Dia masuk, dia tengok YouTube tau. Dia pakai tudung pergi kelas sekolah ni, budak perempuan pakai tudung. Lepas tu orang tanya, kamu tahu kat mana ni Islam ni? Siapa yang sampaikan? Orang cikgu dia marah lah kan. Dia kata, saya tengok YouTube, saya faham, lepas tu saya rasa saya perlu tutup aurat dan sebagainya sebagai orang, saya bersyahadah. Dia dah Islam. Dia dah Islam. Itulah, kita tak buat kerja pun, Allah sampaikan melalui itu kan. Dia tengok YouTube, tapi orang yang buat YouTube tu lah agaknya kan, yang berdapat pahala kan. Dapat pahala. So kita buatlah sesuatu yang bermanfaat sampai kepada orang. Ada seorang yang saya pernah cerita dulu, lelaki budak ni nama dia Jackson Brock. Pernah tengok tak? Dia baca Quran 18 jam tidak berhenti. 18 jam. Budak lelaki biasa, umur 20 tahun kan, sekitar. Dia kata dia ni jenis orang barat ni, kadang-kadang dia orang dah kaya, dia orang dah banyak benda yang dapat semua kan. Jadi dia rasa ada something yang tak settle lagi dalam hidup dia kan. Apa lagi rasa macam tak tenang lagi, macam tak best je hidup ni. Jadi dia mengkaji agama. Dia pergilah tengok agama Hindu, agama biasanya Islam last lah kan. Sebab Islam ni dia orang dah tahu teroris tapi dia try, akhirnya dia cuba agama lain tu, dia tak tenang lagi. Akhirnya dia jumpa, dia dapat Quran. Quran terjemahan lah kan. Dia tak tiga bahasa Arab macam kita kan. Dia baca Quran tu, dia tengok, sebab dia kata dia dengar Quran ni bukan manusia punya perkataan, God punya perkataan kan, daripada Allah, daripada Tuhan. Dia tak tahu Allah lah. Lepas tu dia baca dan dia tengok memang bukan manusia lah yang menulis Quran itu. Arahan-arahan memang sangat dekat dengan diri dia. Saya tengok video tu kan, dia baca tu, dia tak pakai baju lah. Dia baca verse 1, tanda kat badan dia, penuh badan dia, surah-surah. Lepas tu ada dia buat catatan. Dia budak cerdik kan, buat catatan apa yang penting dalam Quran. Akhirnya wallahu a'lam, setakat hari ini saya tak tahu dia dah masuk Islam ke belum, tapi dia dah cakap bahawa saya nampak Al-Quran itu adalah perkataan daripada Tuhan.
perkataan daripada Tuhan, bukan daripada manusia biasa. Kalau dia baca Bible, dia kata tulisan orang kan, satu biasa sebagainya. Akhirnya dia pergi dekat ada masjid dekat dengan dia punya tempat tinggal. Dia tengok, dia berkenalan dengan orang kat masjid tu, dia nak tengok cara sembahyang. Lepas tu dia diberi masuk lah, diberi penerangan. Lepas tu dia adalah beberapa perkara lagi lah yang dia highlightkan dalam YouTube dia. So YouTube dia tu mengajak orang lain menjawab dia dengan dia. Adalah scholar-scholar yang macam Nu'man Alihan, Apa nama dia Ustazah? Jackson Brock, Jackson BROCK. Saya ada cari YouTube. Kita cari YouTube ni. Nah, YouTube. Saya ada catat rasanya. Jackson ke Grayson ya? Jackson. Saya tanya. Grayson Brock. GRAYSON Brock. BROCK. GRAY. Saya bila saya jumpa yang best-best dalam YouTube, saya catat. Kadang lupa namanya. Ada satu tu Shahid King Bolson. Shahid King Bolson itu best. Dia English, US lah juga. Tapi dia ni banyak menerangkan tentang macam mana dia masuk Islam. Lepas tu orang tertarik dengan video-video yang dia buat. Kita pun kalau ada boleh buat macam tu kan. Sedikit daripada apa yang kita buat tu mungkin ada orang yang tersentuh kan masuk Islam. Ada seorang non-Muslim Cina, kenapa dia berminat dengan Islam? Dia kata dia suka tengok bab taharah. Orang Melayu, Islam, yang Melayu lah kan, kita cakap kat Malaysia Melayu lah. Kalau buang air, cuci dengan air kan. Kalau Chinese kita tengok pakai tisu. Jadi dia kaji lah sikit, kenapa? Lepas tu dia tengok rupanya Islam yang suruh macam tu kan. Akhirnya dia masuk Islam dengan sebab taharah. Simple. Allah tak tanya kita dah buat benda besar-besar, tapi Allah mungkin tengok apa yang kita buat kecil tu nanti akan jadi pahala dekat kita untuk masuk syurga kan. Jadi budak ni dia buat dia punya video, dia belum Islam lagi tu, tapi dia punya ni dah berapa orang tengok. Dan menarik pula orang-orang Islam yang lain menjawab dengan dia, buat conversation dengan dia kan dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan akhirnya dia akan masuk Islam. Setakat hari itu saya tak tahu lagi dia dah masuk Islam ke belum kan. Okey. Jauh dah pula saya Okey, orang kafir lah. Kalau orang kafir ni kita tengok Allah kata mereka kalau kafir dengan Tuhan mereka, sebab mereka menolak Allah lah kan. Orang kafir Quraisy menolak Tuhan. Allah akan beri apa? Azab Jahannam, neraka Jahannam, yang di mana neraka tersebut apa? Seburuk-buruk tempat kembali. Sebab kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Okey. Allah cerita pasal neraka, tapi Allah juga banyak menyebut tentang syurga dalam Quran. Dalam Quran Allah sebut neraka sebanyak 126 kali. Di syurga Allah sebut 66 kali je. Sebab manusia ni selalunya kena ugut. Bila diugut boleh takut. Buatlah, panjatlah. Panjat-panjat jangan dukun. Kan? Kalau anak-anak kita kan, dia bila diugut selalu tu dia takut. Tapi bila kita bagi motivasi, pergilah nanti mak bagi upah semua. Dia baca je kan. Manusia ni agaknya dia kena diugut selalu. Punishment. Saya kadang-kadang melihat cerita-cerita orang Gaza kan, yang mana kena bunuh dengan teruk kita tengok yang dipulangkan jenazah tak ada mata, tak ada jantung, tak ada dalaman organ dalaman. Kita boleh bayangkan deritanya mereka kan. Tapi mudah-mudahan mereka tu syahid lah, insya-Allah syahid. Dan kalau nak tengok sadis lah kan, yang mereka buat pada manusia, kita kena tahu bahawa Allah nanti akan buat pada mereka yang buat manusia dia tadi tu lagi sadis. Allah kata
Kau boleh buat macam tu, aku buat lebih lagi. Ya? Kalau dalam surah Al-Rahman tu, dekat akhir-akhir Rahman kita tengok Allah tu macam lembut kan. Tapi dekat akhir-akhir Allah sebut neraka, kamu akan masuk dalam neraka, kamu tak dapat lari dah. Macam kemah neraka tu, keliling kamu api. Lepas tu kamu dahaga, pergi sana pergi sini cari air, nak minum, tak ada air, yang ada air panas saja. Hamim, dia panggil hamim kan, air panas. Minumlah air panas sebab tak ada air, dahaga. Minum air panas. Mulai tu. Okey. Waktu 11 kan? Ya. Betul. Baru pukul 10. Lagi sampai ke 11. Ustazah nak tanya. Ya. Anak dia nak pergi. Macam mana kita nak bezakan yang kata Sami'na wa ata'na tu dengan Sami'na wa asaina. Maknanya. Okey, Kaitkan dengan kata tifun. Kalau orang Islam dia sami'na wa ata'na lah. Kami dengar dan kami taat. Ya. Macam para sahabat dia dapat arahan daripada Nabi, ya, terus dengar, terus buat. Macam kita lah. Bukan pada sahabat saja, patutnya kita sami'na wa ata'na bila kita dah balik, pakai kena tutup aurat. Tapi masih ada lagi orang yang belum dapat hidayah saya. Tunggulah saya dapat hidayah. Orangnya dah besar, dah tua dah. Dah balik dah. Dia tidak ata'na lah kat situ. Dia tidak taat. Kan? Dia sami'na wa asaina dekat situ. Patutnya dia tak ada pilihan. Menutup aurat ini bukan pilihan. Menutup aurat ini adalah arahan. Ya? Solat arahan, bukan pilihan. Tunggulah saya dapat hidayah usai sembahyang. Ya? Tunggulah. Mati awal tadi. Kan? Aku tak sempat. Dia masing-masing lah. Kalau wa'asaina tu orang kafir, dia dengar je arahan daripada Nabi, dia terus tolak. Sami'na wa'asaina. Kalau kita tolak, maknanya kita sami'na wa'asaina. Dah sampai dah dekat kita berita tu, tapi kita tak buat. Jadi benda tu wa'asaina. Asa tu maknanya maksiat. Asa. Asa. Ni asa jadi tongkat pula ya. Maksiat. Asa lah macam ni. Ya. Ada perkataan asa maksiat. Maksiat ni buat benda yang Allah larang. Ya? Dia tak buat benda yang Allah suruh. Ingkar lah. Kalau kecil-kecil dia tak apa. Kalau besar-besar jadi kafir. Kan? Tapi kalau orang Islam kita nak cakap dia kafir, orang Melayu Islam kita nak cakap kau ni kafir ni. Tak berani kan? Tak boleh cakap lah. Tak boleh cakap. Marah kat dia. Atau orang ke Islam boleh cakap kafir dia marah. Maksudnya itu maknanya tu dia lagi lembut sikit lah bahasa daripada kufur tu. Maksiat kan. Di sebaliknya memang itulah dia. Yalah, bila dia asaina tu dia kafar lah. Dia kafar. Bahasa tu kan. Bahasa tu lembut sikit. Maksudnya kita orang Islam sami'na wa ata'na. Ta'ah. Tapi ni asaina lah. Kan? Itu dekat mana kita nak guna perkataan tu masa bila kita berdakwah Pernah tak jumpa non-Muslim? Non-Muslim tu dulu nak cakap pasal Islam. Dia sebenarnya kena ada skill ilmu untuk belajar bercakap dengan mereka. Saya pun tak berani. Saya dulu masuk dekat dakwah dalam masyarakat majmuk, dia panggil DDMM, Ikram buat kan. Kita bagi pamphlet je. Pamphlet tentang Rasulullah, tentang ibu kan. Hadis tentang ibu. Bagi je lah. Kalau dia orang tanya baru kita jawab. Kalau nak cakap lebih-lebih tak berani lah pula kan. Rupanya dia kena belajar ilmu tu Ada kawan saya, Cikgu K dengan Kak Ita, dia memang bidang dia itu. Dia jumpa siapa je, dia memang akan cakap. At least dapat nombor telefon orang.
At least dapat apa ni, berborak-borak dengan orang tu, tanya keluarga Dia kalau jumpa orang macam golongan macam tu, yang pertama apa dia punya kita Sakit. perlu kita baik-baik dululah. Sakit As a kita baik. jiran kan, kalau jiran maksudnya psikologi dulu lah. kita tunjuk contoh dulu. Jangan tentu orang kau masuk Islam. Tak boleh lah. Kecuali macam ada saya kawan saya dekat sekolah, memang Chinese, dia memang dia suka kawan dengan orang Melayu tau. Lepas tu kadang-kadang sampai kita cakap, Lim, kau masuk Islam lah. Itulah dia kata. Saya ni memang pakcik saya dah Islam, tapi saya ni bapak saya ni saya dulu dia cakap macam tu. Tapi hati dia dah mula tau. So kita tarik lah dia, kita ajak dia makan, ajak dia pergi. Baik-baik je dengan dia. Dia satu hari dia yang akan Kau taklah dulu pengalaman saya kat pejabat saya dulu. Biasanya orang ni background dia orang lebih kecil lagi bercampur dengan masyarakat Melayu. Itu okey sikit lah. Maksudnya lembut dia sikit dengan kita punya budaya. lah, kalau kita dapat tarik dia, besarlah pahalanya kan. Kalau kita masih ni, kita tunjuk contoh je lah. Contoh yang baik. Kalau kita ada jiran, kebetulan jiran Cina atau India, kita buatlah yang terbaik. Janganlah kita bermusuh pula dengan dia kan. Ada yang berjiran dengan bukan Islam. Ada kan. Macam mana kita dengan mereka? Budak anjing. Budak anjing tak ada masalah. Rumah mereka. Kita bukan nak pergi rumah mereka. Tak ada nak sembang. Lalu sembang. Sembang je lah dekat tepi pagar. tapi anjing je pula keluar. Anjing dia dekat rumah dia. Anjing tu tanya khabar je. Anjing dia kalau dia dah bau dengan kita, dia tak kacau. Dia tak kacau, dia dalam mana dia tahu. Saya pun ada pengalaman juga dengan anjing-anjing ni. Kalau anjing tu dah kenal kita, dia tak gonggong kita dah. Dia anjing tu peranan dia jaga kawasan tu juga kan. Dia kalau pompak lah datang pompak tu nak datang rumah kita. Anjing tu yang tolong pun. Kan? Kita jangan terlalu ni. Ya ada anjing tak nak kawan lah. Kan? Kalau katalah kita tak nak pergi rumah dia, tak apalah. Kan? Dia datang rumah kita tak apa. Takut juga sebab dia pegang anjing. Kadang-kadang kan di Pabadi kan ada jiran yang bagi moruku kepada orang kan. Dia datang rumah kita juga. Dia bagi makanan. Kita terima lah. Makan? Terima lah. Kalau rasa was-was janganlah makan. Dia beli kan? Kan dia buat? Dia buat sendiri. Dia buat sebab saya rasa tak adalah anjing tu dulu. Tak ada. Kita jangan menyiasat Dia sampai hormat. dalam-dalam. Dia pun hormat kan. Kita takkan nak bagi benda yang kotor pula. Kalau kita kata dia okey, agaknya dia pegang anjing, lepas tu dia pergi uli-uli, lepas tu dia pergi goreng, lepas tu dia masuk bungkus bagi kat kita. Kita punya bayangan tu Mindset kita jauh. lah. Mindset kita jangan fikir macam tu lah. Jangan. Tapi kalau rasa macam memang teruk was-was kita, janganlah makan. Buang Itu je dia lah. panggil was-was lah. Was-was buang. Tapi kalau dari segi fiqahnya, boleh lah nak makan. Ustazah dia tak ada taharah. Dia tak ada taharah. Taharah macam mana tahu, kadang-kadang dia orang lagi bersih daripada kita. Tak bismillah. Kita lah baca bismillah. Kita nak makan tu kita Masa baca bismillah macam dia Kita lah baca bismillah macam makan. buat kenduri tu kan panggil kita. Nak makan apa yang Banyak je petang tu non-Muslim. banyak orang Boleh promote Macam mana kita nak berdakwah pada mereka? So kita mengasingkan mereka kan. Saya baru dapat jiran India kat belakang. Penyetuk Sami kot. Sebab petang-petang memang ada bau dia punya sembahyang. kan. Tapi ada satu, kalau kita naik Grab tu kan, jiran kita sebelah tu, jiran saya sebelah, dia menghormati azan. Kita naik Grab, dia menghormati, dia tak pasang lagu India, dia menghormati kita punya azan azan isyak masa tu ya, Rus. Kita jangan menghina agama mereka, kerana kalau kita hina depan mereka, mereka akan hina balik agama kita. Kita bagi peluang mereka menghina agama kita sebenarnya. Bila kita menghina agama mereka. Janganlah pula kita yelah ada yang bergaduh kan dengan jiran. Betul dia orang ada tu depan rumah saya tu. Kan? Macam anjing-anjing tu kan. Kalau anjing dia datang kan. Datang kat rumah kita. Kita buat ancis depan dia. Buang najis. Oh. Kan hari tu kita boleh tegur lah. Majlis perbandaran hari tu datang tangkap anjing. Dia tak tangkap, dia bagi surat saman je. Yalah sebab dia bela. Sebab dia jual. Anjing liar kot yang
majlis ambil tu. Macam taman saya tu, dia memang anjing tu dia memang lepaskan keluar kat depan. Tapi dia tak kisah siapa ni, anjing dia mesti kejar. Tapi dah dapat surat arahan daripada kalau kejar tu kena report lah. Tapi dah dapat Dia lah kena jinakkan anjing dia. Kan? Tengok orang suruh kejar pula. Takutlah orang kan. Okey. Masuk satu lagi ayat boleh? Boleh? Ayat 7 eh? Okey. Saya sebenarnya kalau saya duduk rumah, suami saya kata tak payahlah pergi. Saya duduk rumah, saya lagi pening. Selesai okey ke? Boleh bawa lagi ke? Lagi setengah jam? Boleh, insyaAllah. Nanti tu lah sok. Lagi dah telan Panadol. InsyaAllah. Sihat. Macam-macam saya ambil vitamin C. Kompleks. Semua saya ambil. Okey, idza ulqu ya. Jadi, mana ya? Okey. Oh, nombor 6 ya. Idza ulqu. Ada ke? Ada. Ada fiha ya. Fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Lepas tu ayat ke-8 ada tak sekali? Aduh. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha Mengantuk. mawjun sa'alahum wazanabuha alam ya'tikum nadhir. Ya, sorry tulisan saya buruk. Okey. Idza ini cerita pasal orang yang masuk neraka tadi. Apabila kan? Apabila ulku mereka dilemparkan. Dilempar fiha Ke dalamnya. fiha dalamnya apa? Tadi neraka ya. Sami'u Mereka mendengar. Mereka mendengar kan? Laha bagi Hadap. Terhadapnya. syahiqan suara mengerikan. Betul. Macam mana kita nak? Okeylah. Wahya dan dia tafur Mereka yang sedang mendidih. Ya. Mendidih. Kita tengok ayat ni dulu. Ulqiya bermaksud meletakkan sesuatu. Okey. Maknanya mereka ni diletakkan dalam neraka. Mereka nak tak masuk neraka. Tarik nak tak masuk. Tak nak. Ambil tarik juga mereka tarik campak. Ya, campak dalam neraka. Maknanya kalau campak ni dalam keadaan hina lah. Kan? Dalam keadaan hina. Mereka tidak ada daya upaya pada hari itu untuk melawan. Ya? Lepas tu apa yang berlaku? Sami'u laha. Dia orang ni, orang-orang yang masuk neraka ni, ya, dia dengar bunyi neraka tu kan. Lepas tu dia dengar bunyi neraka tu meraung. Bunyi neraka. Bayangkan macam mana bunyi api. Bunyi api yang besar. Kalau kita masak tak ada bunyi kan. Kalau kita bakar kayu
Kita buat ulu api kan bunyi kan. Bunyi tu. Tapi ni neraka dia lagi kuat lah bunyi dia kan. Bunyi neraka tu dah menakutkan. Ya. Jadi mereka pun masuk dalam keadaan yang meraung lah. Ya. Mereka masuk dalam keadaan meraung. Sampaikan tulang-tulang mereka bergetar. Sampai boleh dengar bunyi tulang. Bunyi yang amat menyeramkan. Semoga kita tidak termasuk orang yang mendengar bunyi itu nanti. Semoga kita diselamatkan daripada api neraka. Allah dah cerita kan? Benda ni belum berlaku nanti dekat akhirat. Kalau kamu kafaru tadi, kafaru, nanti kamu akan masuk neraka. Melihatkan, jadi nampak kat sini bahawa Allah itu maha pengasih, penyayang. Dia dah bagi tahu, dah siap-siap. Kan? Apa yang akan berlaku? Allah dah buka dah ceritanya. Kamu nanti akan jadi takut. Kamu akan dengar bunyi. Maknanya, sebab kita tahu ayat ni Allah tuju pada semua. Kalau orang kafir yang baca, dia takut lah. Dia takut. Kalau dia berkesan lah ayat ni kan. Tapi dia tak baca. Masalah dia tak sampai Quran. Itu sebenarnya orang-orang berdakwah ni dia kena sampaikan Quran tu. Pada sahabat dulu disampaikan pada orang kafir. Rasulullah sampaikan pada Abu Jahal, Abu Lahab. Kan pakcik-pakcik dia kan. Dia orang faham bahasa Arab. Tapi tak masuk. Jadi kita jangan risau. Kalau kita tak pandai bahasa Arab, adakah kita faham? InsyaAllah Allah akan bagi faham. Sebab tu kita kena baca makna, baca tafsir, kita tadabbur. Kita kena baca dan bincanglah. Kalau baru macam ni, insyaAllah kita dapat satu maksud kan dekat situ kan. Okey, syahiqan. Syahiqan ni daripada perkataan syahaqa. Maksud dia macam bunyi bernafas. Takut. Bernafas yang kuat. Sampai terdengar. Bunyi bernafas yang kuat. Kalau binatang buas bernafas, kalau kita harimau ke binatang buas bernafas, dia macam nak menerkam bunyi, nak menerkam mangsanya. Jadi ini Allah bayangkan kepada kita betapa menakutkan sekali neraka itu. Macam bunyi binatang buas yang menunggu mangsa nak terkam. Bunyi api tu macam bunyi bernafasnya binatang buas. Jadi Allah dah bagi tahu siap-siap. Siapa nak masuk, buatlah benda tak betul kan. Jadi janganlah kita memilih untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wahya tafur, dahlah panas tadi, bunyi menggelak, bunyi macam mengerikan, mengerikan tadi macam bunyi apa suara? Macam suara binatang bernafas. Binatang buas bernafas. Syahiqan. Wahya tafur, dahlah bunyi macam tu. Lepas tu neraka itu pula menggelegak atau mendidih dengan cepat. Kalau kita memanaskan minyak dalam kuali kan, kita boleh dengar bunyi apa tu, bunyi minyak tu kan. Bunyi apa tu, kuali tu kan, berdesir. Macam tu lah dalam neraka. Lepas tu kalau dimasukkan ikan bunyi goreng tu kan, macam itulah Allah nak gambarkan manusia yang akan masuk dalam neraka nanti, masuk macam kena goreng, kena bakar. Macam kena bakar. Neraka itu pula dia akan menjadi semakin panas. Neraka itu takut, bukan takut, neraka itu marah pada orang yang masuk ke dalamnya. Dia marah. Lepas tu dia bunyi dia pun macam menakutkan. Na'udzubillah min dzalik. So Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dia dah bagi tahu pada kita bahawa azabnya kalau masuk neraka. Ini baru dalam ayat ini. Kalau dalam ayat-ayat lain pun banyak lagi Allah ceritakan tentang azab neraka dan syurga. Okey, ayat ke 8 Takadu.
Ya, hampir. Hampir. Namanya Zu. Kebelah. Berkecai tak? Kebelah berkecai lah. Berkecai. Minal ghaiz. Kerana marah kepada orang kafir. Ini marah ni. Ini marah. Ini minal daripada kullama. Setiap kali. Ulkiyah. Dilemparkan Fiha. ke dalamnya. Faujun. Sekelompok. Sekelompok. Maknanya ramai ni yang masuk ni. Sa'alahum. Bertanya kepada mereka. Bertanya. Sa'alahum. Bertanya mereka. Kepada mereka. Khazanatuha. Penjaga-penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malaikat. Ya. Alam ya'tikum nazir. Apakah belum pernah datang kepada kamu? Adakah tidak datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? kepada nazir? Pemberi peringatan. Seorang. Nazir ni biasanya peringatan yang menakutkan, inzar, ya. Betul. Tazkir peringatan juga. Nazir ni memberi peringatan yang menakutkan, ya. Jadi awak pokok soal balik ke situ, kan? Yang marah ni siapa? Neraka marah. Neraka pun tak suka. Kan? Okay. Neraka tadi marah hampir seperti hampir meletup. Macam nak meletup dia. Geram jadi daripada orang yang masuk ke dalam dia tu. Kalau al-ghaiz biasa kalau marah ni ghadabun, ya. Ghadabun. Tapi kalau ghaiz ni marah sangat-sangat merah muka. Kalau kita lah kan. Ghadab ni biasa marah. Yang ghadab. Tapi kalau ghaiz ni marah yang sangat-sangat marah. Dia tak boleh kontrol dah, ya. Mendidih rasa darah, kan. Ya. Jadi kenapa neraka marah? Kerana ramai ahli neraka yang masuk, ya. Setiap kali ada ahli neraka yang masuk, maka kepanasan neraka akan bertambah dan dia akan rasa sakit, ya. Neraka marah juga dengan makhluk yang telah ingkar dengan arahan Allah, dan kerana itu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya neraka menyambut mereka dengan marah. Betul. Dia marah bila? Kullama, setiap kali ulqiya, dicampakkan, faujun, sekumpulan orang yang ramai. Mana ramai ni yang masuk neraka ni? Ya, na'udzubillah. Seperti satu batalion tentera masuk ke dalam neraka. Setiap kelompok itu terdiri dari ramai orang. Mereka akan dikerah masuk seperti banduan. Ini kerana nanti manusia akan dibahagikan kepada golongan-golongan. Nanti manusia akan dibagi kepada ashabul yamin, ashabul shimal, ya. Ashabul yamin ni yang golongan menerima kitab dari tangan kanan. Baiklah, masuk syurga, bakal masuk syurga. Graduasinya dapat kitab dari tangan kanan. Ashabul shimal ni dia dapat kitab dari tangan kiri. Itu belum masuk neraka lagi tau. Masa dekat mahsyar tu berbaris, Allah dah panggil, ya. Maknanya mereka menerima kitab dari tangan kanan tu, dia ada kabar gembira lah. Maknanya nanti dia balik pada family dia ke, pada kawan-kawan dia, aku dapat kitab dari tangan kanan, insyaAllah syurga, kan. Yang kiri ni kan, dia balik, muka dia lah macam dia ambil kitab tu belakang tu, dia tangan belakang. Ni digambarkan dalam Quran juga, dalam surah ya, Az-Zumar dia kata, ada dekat surah lain pun ada. Dia dah daripada belakang, dia ambil daripada tangan belakang, sebab dia tak nak tengok dia punya sijil keputusan, ya. Lepas tu balik dia sorok, dia tak nak beritahu kawan-kawan, ya. Kita tak tahu, tak boleh nak bayangkan macam mana apa yang berlaku, kan. Macam mana keadaan dalam di akhirat, ya. Tapi kita memang tahu setiap orang akan tahu amalannya, ya. Apa yang kita buat kat dunia,
kita minta Allah tutup aib kita lah, kan? Kalau kita buat tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Kita jangan buka aib orang. Ada ke cerita-cerita pasal orang? Ada tak? Tak ada kan? Jangan kalau ada tu minta maaf cepat-cepat, nanti kalau dia mati kita mati dulu ke tak sempat nak minta maaf, Tadi jangan buka aib orang dengan family ke, dengan apa ke. Sa'alahum khazanatuha. Jadi khazanatuha tu malaikat yang menjaga neraka menanya pada mereka. Macam perli lah kan? Dah. Korang ni dulu tak dapat ni ke amaran ke masa kat dunia? Kan? Macam dia perli, macam dia nak torture mental, emosi. Sebab orang yang masuk neraka ni memang akan di-torture mental, emosinya. Biar dia rasa macam menyesalnya. Sampai ada satu ayat tu, alangkah baiknya kalau aku ni menjadi tanah saja. Kan? Kalau aku jadi tanah, aku tak jadi manusia, lebih baik. Tapi itulah, kita Allah dah bagi. Sebab tu kita kena baca Quran. Bila kita baca Quran, kita nampak ayat ni. Mungkin hari ni kita faham lain, besok kita baca, kita lain sikit kita faham. Dalam lagi. Selalulah baca. Bacalah dengan maknanya sekali. Kita duduk, kita banyak masa kan? Banyak masa. Masa tidur. Banyak lah nak banding dengan orang kerja lah. Banyak sebenarnya kerja kita kat rumah tu tak sudah juga kan. Tapi rasanya me time kita tu banyak. So ambil me time kita tu dengan membaca Quran. Membaca Quran. Sebab Quran ini, Al-Quran, nun dekat belakang tu, dia memang kena dibaca selalu. Memang kena dibaca kerak. Bukan sekali khatam. Khatam, tapi dah khatam ke tadabburnya? Belum kan? Jadi saya pun suka baca kalau dia ni baca makna surah Yusuf, seronok baca surah Sulaiman, surah Sulaiman, surah Naml, kisah Nabi Sulaiman. Itu cerita yang menarik. Antara kisah yang terbaik yang kita kena baca daripada Quran, surah Yusuf. Surah Yusuf, baca dah. Banyak pengajaran daripada situ. Ustaz Syahari Abdul Rahman, dia buat tadabbur by surah. Satu buku surah. Saya beli satu An-Naml, satu lagi ada 3 saya beli. Al-Kahfi belum beli. Tapi dia dah cuba menulis setiap surah. Belilah. Dia lagi ringkas, lagi mudah kita nak faham dan lagi kena kat kita. Lagi dia baca Al-Naml tu dia untuk kepimpinan. Ada sebab kenapa Allah jadikan macam ni. Kita jangan kata siapakah kita untuk nak memaham ayat Quran kan? Kita dah berumur dan sebagainya. Tak, kita memang semua Allah beri faham. Dalam surah Ar-Rahman Allah sebut, Allamahul bayan. Allah kata, aku yang akan beri kamu faham jika kamu belajar, jika kamu nak faham. Allah akan beri kita faham ayat Quran sampai dalam hati kita. Ada Quran tafsir kat rumah kan? At least ada satu. Kalau nak ringkasnya, Hamka Al-Azhar, tafsir Al-Azhar. Baca dah. Okey? Nak masuk lagi kan? Boleh lagi ya? Di situ kan tadi kita tahu kata neraka marah sangat kan. Jadi tadi saya cerita neraka pernah mengadu kepada Allah. Dia kata ramai sangat yang masuk dan neraka tu sampai marah. Jadi Allah dia kata izinkan neraka tu dengan 2 hembusan. Hembusan sejuk dan hembusan panas. Jadi maknanya ada sejuk dan panas. Panas yang sangat panas, sejuk pun yang sangat sejuk. Dia memang neraka yang dalam sekali katanya paling sejuk. Dah lah gelap. Kan? Gelap, dalam. Ni, kita bayangkan kalau kita masuk ke tempat yang gelap, lembab-lembab satu kan. Masuk gua lah kata kan. Menakutkan dengan bunyi-bunyinya. Memang takut lah. Ada riwayat hadis ke apa-apa ke? Ada tak? Hadis
Bukhari. Muttafaqun Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni ramailah yang meriwayatkan. Okeylah. Betul lah. Ya. Jadi banyak sebenarnya benda nak bagi kita ni sedar. Kan? Tapi ramai juga orang tak sedar-sedar lagi kan? Ya. Kadang-kadang anak-anak kita pula kan nak suruh solat ya, lambat kan? Tak takut neraka ke? Kita cakap macam tu kan? Tapi yalah, macam mana kan? Dia sembahyang tapi lambat. Kadang kita cakap kan dengan anak, kalau lambat, nanti kalau kita minta dengan Allah, Allah bagi lambat. Apa yang kita minta kau Allah bagi lambat. Sakit lambat sihat. Kan? Nak dapat kerja pun lambat-lambat nanti Allah bagi. Kadang-kadang masuk, kadang tak masuk kan. Tapi itulah. Di samping kita nasihat, kita kena doa lah banyak-banyak untuk anak-anak kita. Kan? Saya minta maaf, saya ada urusan. Okey, tak apa. Saya pun sikit ni kot. Urusan tak? Ya. Nak masuk ayat 9 ke? Boleh juga. Ya. Boleh? Boleh? Boleh. Semua tak ada anak kecil. Kalau apa ni? Tulis. Itu kan anak murid nak tulis. Bila kita tengok makna by word ni, senanglah sikit kita nak faham makna kan. Yang mana ada nak jawab? Nak soal? Ada soal? Nak soal dengan Ustazah? Ada? Soalan. Ada nak soal? Okey, ayat 9. Bacakan. Ada alif ya? Ada alif ya? Bala. Wajja'ana Nabirun. Akan labna Kulna Manassallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ada satu kemahiran dalam kalau budak tahfiz, budak yang masuk sekolah tahfiz, yang mix lah biasanya, dia orang lepas hafal, dia orang kena tulis. Ada yang masuk mix anak-anak sekolah imtiaz ke, dia orang kena menulis ayat tu supaya dia bagi ingat. Supaya dia ingat. Sampai tu dia boleh apa? Dia dah habis muka surat tu, okay, dia tulis, lepas tu disemak balik dia cek 30 juzuk. Jadi dia ada berjilid-jilid lah. Quran dia lah. Panggil Mashaf, nama dia. Kalau kata Azura, Mashaf Azura. Macam Nuri Syahira yang dia buat Al-Quran dia kan. Dia tulis hafal, lepas tu dia tulis sampai 30 juzuk. Boleh kalau kita nak. Kita beli. Sekarang ni ada jual. Tapi dia dah ada dah kat situ kita Yang kabut yang cover. Tapi yang Nuri Syahira tu dia buat sendiri. Macam budak mix, anak saya yang Nuha tu dia masuk mix, dia memang kena buat. Itu yang datang tu kan. Dia buat. Tapi kan budak tahfiz ni kita kena jaga dia. Jangan hanya hafal. Kan Allah kata hafizul Quran ni memelihara Al-Quran. Hafizatul Quran kalau perempuan. Memelihara Al-Quran. Dia memelihara tu jangan sekadar hafal. Sekolah-sekolah tahfiz ni kadang kita tengok dia hafal je. Tapi bila dia main, mulutnya ya Allah. Ya, celupanya. Kadang saya cakap, apa ni? Kadang ada budak tahfiz kat sebelah-sebelah rumah saya tau. Kadang dia main memanah. Kalau saya dengar dia cakap mencabut, aduh, sakitnya telinga kita kan. Kata orang hafiz, kenapa cakap macam tu? Sebab dia orang kena dididik Quran dan amalan tentang isi Al-Quran. Kadang dia orang dididik menghafal sahaja. Ingat, tapi lepas keluar lagi terlupa. Jadi patutnya hafiz-hafiz ni dia kena bagi menghafal dan tadaburnya lah. Dia dah mula lah. Kalau macam mix tu dia ada tadabur. Tapi bila dah keluar, dah 5 tahun je kan. Saya kata 5 dah keluar.
Lepas tu dia kena ni sendiri. Dia kena mengingat sendiri. Dan kita lah mak-mak kena mengingatkan dia. Buat amalan. Kan? Semayang awal. Kata tegur kan. Lagi apa? Benda-benda ni lah. Manusia ni kan banyak pengaruh. Dan handphone terutamanya dia banyak. Ya? Tapi satu kelebihan mereka ialah mereka menghafal lah. Jadi bila dia ada orang baca salah, dia dapat trace. Sebab sekarang ada orang cuba nak buat Al-Quran yang salah. Ada. Jadi bila orang baca, dia kata salah. Jadi dia boleh betulkan. Jadi saya pun try je lah ni. InsyaAllah kan betul. Sambil praktis lah ni. Qalu. Apa makna qalu? Siapa yang berkata? Mereka. Mereka tu siapa? Mereka orang yang masuk neraka. Ya? Mereka menjawab. Sebab tadi apa neraka tanya kan? Kan? Alam ya'tikum nadhir. Kan? Malaikat dia tanya. Bukan neraka tanya. Malaikat tanya kan? Bala. Bala apa? Bukan bala. Bala bahkan tidak. Benar ada. Bahkan tidak. Bahkan tidak tu maksudnya ya. Cakap Melayunya ya. Balla. Sebenarnya balla. Ya? Tapi bahasa Melayunya maknanya ya. Qad telah kan? Telah datang ya. Telah datang kepada kami ya. Betul? Kepada kami. Nadhir. Pemberi peringatan. Okay, amaran lah. Kita cakap amaran. Betul. Maka telah benar. Lalu kami telah mendustakan. Dia cakap ni dusta. Ni past tense ni sebenarnya. Kami telah dustakan. Kami telah dustakan. Dustakan. Past tense ni. Past tense ni dia telah mendustakan. Tapi past tense yang nanti akan berlaku. Betul. Ya? Wa qulna dan kami kata ya. Ya. Dan kami kata. Kami berkata. Kami katalah. Menurut Tidak. Nazzalallah. Allah tak pernah turunkan. Ya? betul. Turun. Tidak Allah turunkan. Min syai'in. Sesuatu. Daripada sesuatu. In antum. Sekiranya ya. Tidaklah kamu. In? Tidaklah kamu. Tidaklah kamu. In antum. Kamu ni. Kamu antum. Betul. Jika kamu. Illa kecuali. Betul. Fi. Dalam Dalal. kesesatan. Sesat. Kabir. Yang besar. Asma Dia Husna. ada sesat kecil kan? Okey. Jadi bila ditanya oleh malaikat khazanatuha tadi kan, tanya tadi, mereka cakap ada sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul. Jadi maknanya sekarang rasul ada diturunkan kepada manusia di dunia ni ya. Tapi rasul dah meninggalkan. Tapi kita tinggal mengikut arahan-arahan ataupun itulah kita ni akhir zaman ni banyak sangat perubahan-perubahan laku ya. Tapi selagi kita ni mengikut sunnah Nabi, mengikut kita kalau yang paling berotoritinya hukum-hukum yang kita ikut adalah mufti kita sekarang ya. Jadi kalau ada selain daripada mufti itu kata kita tak boleh ikut ya. Mufti kita lah. Pakai mufti Malaysia. Lepas tu ada nanti mufti antarabangsa kan. Jadi fatwa-fatwa yang daripada mereka tu kita ikut ya. Okey, kalimah nadhir. Baik. Manusia yang masuk ke dalam neraka dia tak ada pilihan untuk tidak mengaku lah. Dia mengaku lah ada kan. Dia tak ada nak boleh bagi helah lagi ya. Mereka terpaksa mengaku sahaja. Okey. Kalimah nazir adalah peringatan. Apa
apa dia? Daripada mana kita tahu peringatan? Daripada Al-Quran lah, kan? Al-Quran lah yang banyak ceritakan benda ni, kan? Kalau kita tak baca Quran, kita tak tahu cerita ni, ya? Jadi daripada Al-Quran lah kita dapat tahu bahawa kalau kita mensyirikkan Allah, kita akan buat perkara-perkara yang Allah larang, maka kita akan diazab di akhirat. Ya, jadi kita diberi peringatan kepada manusia. Jadi sebagai orang yang memberi peringatan, siapa dia orang yang memberi peringatan? Rasul. Rasul dah tak ada. Siapa? Kita lah, kan? Manusia yang nak perkara yang baik, ya. Maka kita belajar, ya. Tadi macam tadi mufti dia kena turunkan arahan dia atau ilmu dia kepada orang-orang kat bawah, ulama-ulama, kan? Ya. Jadi kita ikut apa yang baik, kan? Peringatan yang terbaik adalah daripada Al-Quran. Jadi semula untuk saya dan semula untuk kawan-kawan, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi kena faham, ya, faham. Sebab kita ajak orang belajar tafsir Al-Quran, tidak kena belajar tafsir Al-Quran, kena belajar tafsir Al-Quran. Okey, tadi saya sebut past tense, qalu, bahkan benar, waqulna, qalu tu pun juga kan. Kenapa diguna past tense? Padahal kejadian itu belum berlaku. Ini adalah salah satu daripada penggunaan bahasa Arab. Kalau ianya belum berlaku lagi tapi telah digunakan past tense, bermakna confirm akan berlaku, pasti. Walaupun belum lagi kiamat, kan? Tapi Allah guna past tense menunjukkan pasti akan berlaku. Itulah kehebatan bahasa Arab, kan? Maksudnya guna present tense. Tapi past tense Allah guna. Jadi kalau orang yang memang mengenai bahasa Arab, biasanya dia menakutkan lagi kita lah, ya? Menakutkan lagi kita, dan supaya kita berhati-hati, pasti akan masuk orang-orang yang ingkar tadi ke dalam neraka. Ya? Okey. Jadi mereka tak boleh nak cakap Allah tak turunkan apa-apa, Allah dah turunkan Rasul, kecuali mereka yang tak nak dengar apa yang Rasul sampaikan. Okey, ada isu pun kalau kat sini kita tengok isu. Masalahnya sekarang masyarakat Islam kita tidak belajar Ustazah ada tafsir Al-Quran. Ya. Ya? Ustazah, maksudnya ayat ni situasi dia macam mana? Maksudnya pengakuan daripada mereka lah bahawa mereka faham, memang Mereka tahu. Mereka nanti jika akhirat apa akan mengaku. Tapi kalau sekarang kat dunia dia tak beriman, still masuklah. Jadi kalau dia dah tahu benda tu pasti akan berlaku, kan? yang tadi lah dengar tapi ingkar tu lah. Sami'na wa asaina, kan? Sesuai dengan yang katanya tadi. Ramai je orang kafir lah terutamanya, kan? Orang kafir. Mereka yang bijak-bijak takut memang banyak ajaran sesat lah. Ajaran sesat memang banyak. Bukan satu, 100 beribu. Sebab saya masuk kursus, lepas saya dapat tauliah, dipanggil ke Polisen untuk mendengar ceramah tentang ajaran sesat yang ada, yang terkini di Malaysia. Kita bukan fikir dunia, fikir Malaysia je. Dia datang ke sekolah-sekolah. Dia dalam bentuk dia ambil pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ke China ke Jepun ke. Nanti kat sana dia direkrut. Balik dia kena cari orang. Kalau kamu nak pergi luar negara, kamu bawa seorang lagi. Jadi dia dapat lagi yang 3 orang lah. Pokoknya dapat dikesan, itu dipanggil ajaran baru. Dia masuk ke sekolah-sekolah dalam macam bentuk motivasi dan sebagainya. Dapat dikesan lah, Maiz dan Jaiz dah mula nak kan dia orang. Tapi yang kita tak perasan kan? Ya? Tapi kita pun betul.
kita dah Islam, insyaAllah. Tapi ada je yang tu kerja syaitan lah tu kan. Memang dia nak merosakkan kita. Itu minal jinnati wan nas. An-nas lah tu kan. An-nas tu tadi dia nak, manusia tadi dia nak menyesatkan kita lah. Dia ajak kita buat benda-benda tak baik. Habiskan sampai 10. Ustazah okey? Boleh sambung kan? Dah. Laku 11 ni Ustazah. Ya, okey. Stop. 9 lah tak apa. 9. Anak-anak genap kan. Memang dia boleh like running nose. Apa nanti continue Okey ya, ke ayat ke-10 kita stop. Kat sini mudah-mudahan kita dapat menyambungnya lagi. Surah Al-Firdaus kan. Ustazah ni ada nak soal. Ya, boleh Nak tanya Ustazah, yang tu masa bila dah masuk neraka tu, malaikat tanya kan, tak ada ke orang yang bagi kata semua. Kenapa orang yang masuk neraka tu terus cakap ada? Dia tak nak bagi alasan. Dia masa tu dia tak boleh bagi alasan lah. Ya. Nanti dekat akhirat, kata Allah kata, kamu tak boleh nak bagi alasan, kamu akan mengaku. Kalau dia kata, oh tak ada lah kat dunia dulu, adalah alasan dia nak masuk syurga. Alasan dia nak keluar kan. Tapi masa tu kamu tak boleh bagi alasan. Tapi kamu akan jawab, ada. Memang ada peringatan. Ya, tidak ada. Amal paling tak baik. boleh nak, kamu tak boleh nak nafikan. Tai masak. Dia terbalik masak. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat.